MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Malaysia menghasilkan purata 300 juta kilogram sisa e-waste setiap tahun. Bagaimanapun angka ini boleh dikurangkan sekiranya barangan elektronik pintar boleh diselenggara dan dibaik pulih untuk digunakan dalam tempoh yang lama. Justru mewujudkan ekosistem yang tertumpu kepada pembaikan peralatan elektronik pintar adalah penting. Akademi LSP ProSkill menumpukan kepada usaha itu sejak 2003 dengan penghasilan tenaga kerja mahir dalam bidang pembaikan peralatan elektronik pintar. Sistem pengajarannya dijalankan secara bersepadu, melibatkan modul pembaikan komputer, komputer riba, telefon pintar, tablet, kamera litar tertutup, modem Wi-Fi dan alat pembersihan robotik. Ia juga tertumpu kepada 70 latihan praktikal dan 30% teori dengan kebolehpasaran 100% tenaga kerja berpendapatan tinggi. Di samping itu kita gunakan peralatan-peralatan yang terkini lah supaya kita punya pelajar-pelajar dia terdedah pada device yang terkini. Dia lebih banyak praktikal yang mereka buat, lebih berkeyakinan mereka bila tamat dan mula bekerja di luar lah. I'm very happy to study here. Can explore more knowledge from my friends and from my coaches lah. Whether I'm wrong or correct lah. So they will teach me right from A to Z lah. So far I've learned printer, laptop, PC, and soon gonna touch to robotic machine lah. Filem Babah yang mengangkat nilai kekeluargaan kini turut ditayangkan di Singapura. Filem terbitan Nats